warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahidi bin Ghazali. Ayah nakkan usaha ni ternakan ayah saya bantu je lah. Ayah nama Ghazali bin Mat. Dia umur lebih kurang 72 tahun lah. So dia mula ternak usaha daripada tahun 2017 lah. Mula daripada 3 ekor dan pernah tahun lepas cecah sampai 200 ekor. Sekarang stok ada lebih kurang 160 ekor usaha. Tujuan utama dia memang untuk komersial lah. Komersial. Dulu memang bela secara hobi je. Sampai ke awal dia bela pada 3 ekor. Kandang dulu pun kecil je. Kandang yang saiz 40 kali 20 saja. Sekarang ni dah besar lebih kurang setengah ekar lah kandang dia. Objektif dulu secara hobi je. Peringkat awal tahun 2017. Lama-lama tu nampak boleh dikomersialkan. So kita tambah sikit. Tambah kadang-kadang tambah 12 ekor, tambah 15 ekor, 10 ekor macam tu lah. Sehingga ada 200 ekor. Kebanyakan dia biar dekat sini lah. Sebenarnya kita utama kita kelapa sawit. So sampingan tu jadi dulu hobi usaha lah. So bila nampak ada boleh dikomersialkan lah, kita kembang je lah. Itu je lah. Dia kepentingan untuk ini lah, untuk industri daging je lah. Sebab kita kebanyakan kita import daripada luar, daging Australia, India, merata-rata kan. So keperluan daging kat Malaysia memang kurang lah. So usaha ni pun daging dia mahal, tapi permintaan tu masih ada lah. Daging dia lebih kurang RM90 sekilo lah, berbanding dengan lembu yang harga RM25 hingga RM35 lah sekilo. Daging usaha. Yang ni lebih kepada feedlot. Kalau nak ikutnya sekarang kandang je lah. Feedlot, kandang. Kebanyakan tempat-tempat lain macam di Perak, dia orang guna kaedah Padang Ragu. Sebab Padang Ragu kawasan kat Terengganu tak ada kawasan yang luas. Tak ada yang kita boleh minta dengan apa? Dengan kerajaan negeri kawasan yang sampai 100 ekar, 200 ekar tak ada. So terpaksa buat kaedah macam ni. Mana kita tiada bagi kan, kita mesej rumput, kita bagi makan. Lepas tu tambahan dia kita bagi dedak dulu lah. Pagi lebih kurang 3 beg satu hari lah. Sepagi 3 beg, lepas tu tambah dengan rumput satu hari. Sebab kawasan ruminan ni dia kena makan 10% daripada berat badan dia. Secara purata usaha ni berat dia lebih kurang 50 kilo kan. Dia kena makan 5 kilo sehari lah. So perkiraan dia mudah je. Dedak dia kering 1 kilo sehari. Bila basah dia akan jadi 3 kilo basah. Lepas tu rumput tambahan dia lagi lebih kurang 2 kilo 3 kilo lagi. Macam tu. Peringkat awal tu 3 ekor. Kos peringkat awal tu buat kandang lebih kurang RM3,500. Dulu mula-mula lah daripada 2017 RM3,500. Lepas tu usaha tu dulu murah je harga dia, lebih kurang RM1,700-RM1,900 saja dulu tahun 2017. Sekarang dah RM3,000 seekor. Peringkat tu lebih kurang, sebab tu peringkat dia 3 ekor, lebih kurang modal dia lebih kurang RM10,000 je lah peringkat awalnya. Untuk ternakan usaha ni kos dia starting sekurang-kurangnya nak ada lebih kurang untuk kandang lebih kurang RM3,000-RM4,000. Lepas tu untuk ternakan biasanya ambil 3 ekor betina dengan seekor jantan, lebih kurang kos 1 ekor tu sekarang harga lebih kurang RM2,500 hingga RM3,000 lah. So dekat lebih kurang harga kos sekarang ni antara RM12,000 hingga RM15,000 lah. Contohnya kita boleh guna makanan yang terbuat lah daripada pasar raya, macam kita ambil daripada pasar raya kan. Dia orang buah-buahan dengan sayur-sayuran lah, kita boleh bagi ternakan usaha makan lah. Macam kat sini kita ambil daripada Nirvana. So lebih kurang satu hari lebih kurang 300 hingga setengah tan satu hari sayur dengan buah-buahan yang dibuat lah. Macam tengok apple tu semua lah. Dia orang apple, sawi, kobes macam-macam dia orang buat. Cabaran yang terbesar pasaran lah, sebab dia harga mahal. Cuma orang biasa, pengguna biasa ya, orang biasa dia kurang maknanya harga dia terlampau RM90 sekilo. So harganya yang mahal. So pasaran dia jadi terhad lah, orang tertentu saja. Dan pada masa tertentu saja. Contohnya masa orang dia nak buat event apa-apa kan, atau hotel, kadang-kadang daripada pelantar minyak, offshore, kadang tu saja yang boleh mampu beli. Seekor dah bila kita dah sembelih kan, harga dia karkas biasa kita jual RM70. Mana karkas tu dah buang kulit dengan perut semualah. Kepala atau kaki ujung kita buang lah. So berat dia biasanya karkas dah lebih kurang 50 kilo, dah harga RM70, lebih kurang RM3,500 hingga RM3,800 untuk tu lah karkas 1 ekor usaha. Macam tu.
So orang biasa jarang dia nak beli. Dia orang akan beli sikit-sikit kilo macam tu lah. Setakat ni tak adalah penyakit. Biasa kalau belah-belah Johor tu, belah Selangor adalah. Kalau dengan dulu-dulu lebih kurang 7 tahun lepas ada Brusela penyakit itulah problem dia. Kat sini setakat ni tak ada, cuma problem kat sini kadar kematian anak tinggi lah, sebab dia dah kawasan jadi dia kena pindah kawasan baru lah, macam tu je lah. Dia payah nak kira bulan, dia lebih kurang tahunan saja sebenarnya. Sebab dia bermusim kat kadang macam bulan lepas lebih kurang ada jualan hampir 30 ekor dalam 2 bulan lepas lah, bulan puasa dengan sebulan puasa 30 ekor. So seekor lebih kurang kita ambil lebih kurang 3,500, lebih kurang 70,000 dalam 2 bulan. Kadang tak ada tu, kadang macam bulan lepas raya biasanya kurang. Lepas tu dekat nak raya korban nanti mungkin ada lebih kurang 10 ekor macam tu. Lepas tu kadang-kadang biasanya seekor atau 3 ekor saja. Tak lebih pada tu. Dia lebih kurang tahunan. Secara tahun lebih kurang 50 ekor setahun lah. 50 ekor setahun, lebih kurang seekor 3,500. Kalau campur dengan anak semua, yang jualan anak semua, lebih kurang 130 atau 140,000 lah setahun jualan. Dengan landak. Antara semua haiwan ni, yang mana paling lumayan kalau jual lah, macam paling lumayan? Rusa lah yang paling lumayan. Yang paling banyak rusa lah. Saya lebih pada fokus pada semua sekali ternakan, semua sekali ruminan lah senang. Sebenarnya ramai orang tak faham kaedah ternakan ni sebenarnya. Kat Malaysia ni problem ni kita kurang pada import untuk daging-daging semua sekali kan. So kaedah ternakan tu daripada dulu saya sampai sekarang dah berpuluh-puluh tahun kan. So masalah mungkin daripada politik ke, masalah daripada jabatan Kementerian Jabatan Veterina sendiri kan. Dia kaedah pelaksanaan tu saya nampak macam kurang berjaya lah. Sebab yang paling penting untuk ternakan ni kita kena sediakan bahan makanan yang paling murah dulu, iaitu rumput. So rumput yang paling mudah untuk jangka masa panjang kan, long term kan. Kita lebih pada rumput minyak lah berbanding rumput napier. Rumput napier mungkin boleh tahan sampai 3 tahun saja. Lepas tu kena kos dia tinggi, kena nak tanam balik semua jadi kos tinggi lah. Sebab dia pun proses pun ambil masa juga. Rumput napier bahasa rumput minyak macam tu. So kaedah dia yang paling betul, sediakan bahan ternakan bahan protein untuk yang binatang ni yang murah dahulu. Faham. Lepas tu bila kita dah ada benda tu kan, baru boleh start daripada untuk ternakan. Mana kita nak bela binatang lembu ke, kambing ke, rusa ke. Itu yang paling penting. Sebab banyakkan orang bila dia bela rusa dahulu, dia tak fikir bahan untuk sumber makanan dia, jadi kos akan jadi tinggi. So dia lama-lama dia fed up, dia dah rugi, dia give up banyakkan. Macam tu lah problem saya tengok semua sekali tentang masalah ternakan ni. Dia satu je masalah rusa ni, dia tak ada penyakit tu je. Kalau kambing pun dulu pun beli atas kandang dulu rusa ni, kambing ni. Lala fikir lama-lama pun sebab kandang kan banyak kaki patah semua kan. Kita nak maintain kandang semua, lala kita bela atas tanah je. Sebab cuma dia pekat awal, dia kena tahan untuk cacing lah. Lama-lama okey lah. Dia panggil lasak, dia tahan. Mana kalau dia kotor pun, kawasan kotor pun tak ada masalah. Lepas tu dia makan pun dia tak memilih. Kadang-kadang kita bagi rumput apa-apa pun, rumput liar pun okey, tak ada masalah. Macam kita pun beli daripada peringkat awal kan. Kita tak tanam rumput pun, kita ambil sebab rumput kawasan banyak kan. Kawasan kadang-kadang dalam pisang, rumput tepi parit, tepi sungai, kita ambil je. Sampai sekarang daripada 3 ekor sampai 200 ekor semua rumput liar je kita makan. Ni rusa jenis baka apa? Timorisis. Awalnya kita beli daripada kat Perak lah. Daripada Perak. Lepas tu kadang dapat dulu putukan veterina. Dapat untuk 10 ekor dulu pada tahun 2019. Dapat 10 ekor bantuan. Rusa ni dulu tahun 2022 kita daftar untuk koperasi kan. Mendapat grant sebanyak 50,000 lah. Dulu kambing pernah rugi sampai 30-40,000. Dulu kambing. Kalau ikutnya rusa ni sebab masalah ruginya ada sebab masalah problem kaedah pengurusan je. Itu je lah. Sebab tempat sempit jadi kos kematian tinggi. Kena pindah tempat lain lah, kawasan lain. Tengah kawasan baru pun tengah buat lagi lah. Ambil masa proses 3-4 tahun baru siap lagi. Sebab dia dalam kawasan sawit. So pekat awal baru tanam sawit kan. Ada 20 hektar. Tanam sawit dulu, lepas pagar semua siap. Dah sawit tu besar tu baru kita lepas kat sana.
Okey, terima kasih Kak Sik kerana telah menjawab soalan saya. Lawa dah hidungnya gigi. Sama je. Weh, jujur kaki aku. Weh, jujur kaki aku.